Tuan-tuan dan perempuan, apa yang Nabi pesan kepada anak kesayangan dia, Sayyidatina Fatimah? Nabi pesan pagi dan petang. Dengar elok-elok pesanan ni. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Tuan-tuan cuba faham maksud dia. Wahai Tuhan yang hidup selama-lamanya, aku memohon pertolongan dengan rahmat-Mu. Perbaikilah bagiku semua urusanku. Tuan-tuan fokus pada ayat ni. Dan janganlah serahkan daku kepada nafsuku sendiri, walaupun untuk sekelip mata. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan perempuan, tolong saya minta hafal doa ni. Sekelip mata pun Nabi ajak kita supaya jangan kita bergantung pada diri sendiri. Kita ni manusia yang lemah. Jangan biar nafsu ni pandu urus hidup kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala lepas tangan daripada hidup kita, hancur tuan-tuan. Hancur lebok hidup. Aha, siapa yang duk cari jam azan untuk rumah dan bilik boleh dapatkan jam azan Al-As 1.0. Dapatkan segera di TikTok My Kalam HQ Official.